Okey, second day kita bermula hari ini. Sebelum kita mula proceeding pun kita dah buat satu permohonan dan Alhamdulillah Mahkamah bersetuju dengan kita dan tiada bantahan sebenarnya daripada pihak pendakwaan bila kita merasakan daripada semalam salah satu isu yang menjadi contention pihak-pihak adalah macam mana akses ke dalam kereta tersebut. Kereta yang mana jumpa senjata, kereta yang mana jumpa dadah. So oleh kerana isu akses ni menjadi satu isu yang penting, so kita buat permohonan supaya kereta itu dibawa ke mahkamah supaya semua pihak boleh lihat, semua pihak boleh observe, termasuk yang Arif sendiri, dan Alhamdulillah Mahkamah bersetuju. So esok pagi sebelum proceeding bermula kita akan berkumpul di sini dan kemudian kita kemungkinan besar akan turun ke kompleks Mahkamah bawah ni untuk melihat kereta tersebut dan kita kemudian akan teruskan dengan kes. Selain daripada itu, hari ini ahli kimia datang, dia sahkan itu adalah cannabis. Kita memang tidak ada sebarang isu tentang keterangan tersebut sebab isunya adalah sama ada cannabis itu milik Yusof Router, kita kata bukan milik dia. But yang interestingnya adalah saksi kedua, sarjan daripada unit persenjataan PDRM, dia datang dan dia sahkan dua laras yang dijumpai Pietro Beretta dan juga Smith Wesson tersebut sebenarnya merupakan bukan senjata. Dia bukan senjata sebenar dan dia tidak boleh tembak peluru, tidak boleh masuk peluru, dia tidak ada firing cylinder, dia tidak ada metal jacket untuk dijadikan sebagai satu senjata yang betul. Semasa pemeriksaan balas, sarjan bersetuju dengan pemeriksaan kita dan contention pembelaan bahawa sebenarnya senjata ni, yang dua-dua ni, Pietro Beretta dan juga Smith Wesson ni boleh dibeli secara terbuka oleh sesiapa saja, dan bila disoal semula oleh pihak DPP, dia kata even on Shopee pun boleh dibeli juga senjata tersebut. So isu akses tu sekarang menjadi satu isu yang besar.